Satu ketika dulu apabila Rasulullah SAW nak pergi berdakwah, selepas sembelih kambing dan gantung, jadi Nabi berpesan pada Sayyidah Aisyah, siapa saja yang lalu tegur bagi, kan. Jadi akhirnya bagi tegur Nabi pun bagi kat rumah. Ditanya Sayyidah Aisyah, apa yang tinggal? Dia kata yang tinggal cuma tulang. Nabi tersenyum. Dia kata bukan yang tinggal itu tulang, tapi bahkan kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan. Anda bersama saya lagi, Muhammad Azim Zulkifli, selaku moderator anda, dan Ustaz Fakrul Razi sebagai pentausiah kita dalam program Kapsul Ramadan, Tausiah Jiwa dengan tema menyusuri sirah Rasulullah. Jadi pada episod kita yang ke-10 ni, episod yang terakhir lah Ustaz, diam tak diam dah episod terakhir kita rupanya Ustaz. Pada 29 Ramadan, insya-Allah kalau ditakdirkanlah kita berhari raya esok, topik kita pada hari ini Ustaz adalah berkenaan dengan Malam Takbir dan Aidilfitri. Jadi para penonton semua, kalau para penonton perasan di sebelah kanan saya ada satu sosok yang agak istimewa pada hari ini untuk episod kita yang terakhir. Pasir Gudang. Jejaka Handsome Pasir Gudang, betul. Yang tak asing lagi di Bandari Pasir Gudang, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang kita. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah. Haji nampak batuk sikit. Batuk alhamdulillah biasa ni Datuk. Panas-panas bulan Ramadan ni, hujan panas orang kata kan. Banyak batu tu. Allahu Akbar. Baik, terlebih dahulu para penonton semua, kita nak mengucapkan terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Bandar atas kesudian memberi ruang dan peluang kepada program Kapsul Ramadan untuk bersiaran dalam musim yang ketiga pada tahun ini, yang dapat sedikit sebanyak kita memberi ataupun berkongsi ilmu kepada para penonton semua. Jadi bagi meneruskan tajuk perbincangan kita pada hari ini, saya memberikan ruang dan peluang kepada Ustaz Fakrul Razi untuk mengupas berkenaan apakah yang dimaksudkan hari raya menurut Islam dan juga antara sunnah-sunnah bagi menyambut Aidilfitri ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Hazim, sahabat saya kita selama 9 episod. Hari ini yang terakhir. Saya sebetulnya hari ini Datuk dapat bersama dengan Datuk hari ini. Kita berduet hari ini. Sama Ustaz pagi ni. Esok kita nak hari raya insya-Allah. Jadi berbalik kepada soalan yang diberikan tadi tentang hari raya, dan pastinya ini adalah hari antara hari-hari yang dinanti-nantikan, kegembiraan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka telah melalui hari-hari di bulan Ramadan, maka kita bergelumang dan bergelut dengan hawa nafsu kita, dan alhamdulillah kita telah berada di kemuncaknya pada hari ini. Dan kita akan menyambut hari raya tak lama lagi pada hari esok insya-Allah, yang mana hari raya ni adalah hari kemenangan sebenarnya bagi orang beriman, dan pastinya hari raya ni adalah satu perkara yang perlu disambut. Sunat kita menyambut dengan kegembiraan, bukan lagi dengan kesedihan dan seumpamanya. Kegembiraan itu adalah perkara yang termasuk dalam fitrah, kerana kita manusia ada fitrah untuk bergembira, dan Nabi SAW pun tidak pernah menghalang umatnya untuk bergembira selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau kita lihat dalam sejarah hari raya pun, ketika baginda Nabi SAW sampai di Madinah, maka Nabi SAW melihat di kalangan orang-orang Madinah pada ketika itu menyambut dua perayaan, dan mereka sangat bergembira pada masa itu, berpesta dan seumpamanya. Dan perayaan itu adalah, yang pertamanya adalah perayaan Nauruz namanya, adalah perayaan orang-orang Majusi dan juga orang Parsi kuno pada masa itu. Mereka nak meraihkan tahun baru Parsi, tahun baru Parsi kuno lah, ataupun nak disambut lebih kurang pada bulan Mac, lebih kurang macam tu. Antara musim dingin nak pergi musim sejuk, nak pergi musim panas. Yang keduanya perayaan Mihrajan. Mihrajan ni adalah satu perayaan juga yang disambut ketika
apa namanya, ketika nak menyambut musim gugur. Ini juga diraikan oleh orang Parsi sebenarnya. Jadi keadaan macam tu, bila Nabi SAW tanya, ni perayaan apa ni? Maka mereka jelaskan perayaan tersebut. Dan akhirnya Nabi SAW menyatakan dalam satu sabdanya, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumul fitri. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan dua perayaan yang kamu sambut itu adalah dengan perayaan hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Maknanya Nabi SAW memberi laluan juga kepada kita untuk kita bergembira pada bulan Syawal dengan meraihkan hari kemenangan, iaitu setelah kita bergelut dengan hawa nafsu kita lah. Dan kerana bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dan kita bersangka baik pada Allah SWT terhadap pengampunan itu, maka apabila kita bersih daripada dosa-dosa kita, maka dianggap sebagai kita kembali kepada fitrah. Ini pun begitu juga keadaannya, kembali kepada fitrah. Dan pastinya lah janganlah kita cemarkan kebersihan, kesucian kita setelah melalui bulan Ramadan itu dengan kemaksiat yang baru, kerana kita telah hadapkan diri kita pada Allah SWT sepanjang bulan Ramadan itu sendiri. Jadi apabila Nabi SAW meraihkan hari raya Aidil Fitri juga pada ketika itu, dan sebagai pendapat menyatakan Aidil Adha, satu hari Saidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Saidina Aisyah, anak dia, dan Saidina Aisyah pada masa itu di sisi ada dua orang pembantu, iaitu dua orang Ansar, wanita Ansar ni sedang menyanyi, menyanyi kerana mereka menyanyi lagu-lagu Hari Bu'as. Hari Bu'as ni adalah hari di mana pejuang-pejuang Aus dan juga Hazraj dulu mereka perang saudara selama 120 tahun lebih kurang macam tu. Jadi Saidina Abu Bakar bila datang tengok, ni kenapa ada mizmar syaitan, dia kata begitu dua kali, maratai ni dua kali, ini kenapa dekat rumah Rasulullah ni ada seruling syaitan, dia kata begitu. Maka Nabi SAW menegur, dia kata, wahai Abu Bakar, tak apalah, dia kata setiap kaum tu ada perayaan-perayaan dia, dan hari ini perayaan kita. Mana Nabi SAW nak kita meraihkan hari raya itu dengan suasana yang gembira, begitulah keadaannya. Tapi ada sunnah-sunnah yang diajar oleh baginda Nabi SAW sepanjang menyambut hari raya Aidil Fitri. Antaranya Nabi SAW, oleh kerana tajuk kita pasal malam takbir, jadi takbir ni adalah salah satu cara untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takbir ni berlaku pada pada hari raya Aidil Adha, bermula pada malam hari raya Aidil Fitri, pada malamnya sehinggalah kata solat hari raya. Jangan lepas ni Azim kita sambung juga. Kalau sambung tu macam takbir hari raya Aidil Adha bermula pada 9 Zulhijjah, takbir muqayyad tu nama dia, dilaungkan selepas solat. Tetapi Aidil Fitri malam tu sehinggalah solat hari raya. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi keluar rumah, Nabi bertakbir sampailah waktu nak solat itu. Itu adalah antara sunnah Nabi SAW. Banyakkan berdoa, kemudian bersihkan diri dengan cara kita mandi, sunat hari raya Aidil Fitri, memakai wangian. Ini antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh kita hidupkan untuk membangkitkan mood kita, mood kita dalam bulan Ramadan. Dan apa yang menarik pada hari raya Aidil Fitri ni, ketika Nabi SAW keluar rumah, Nabi akan lalu jalan lain dan balik jalan lain. Ini yang menariknya lah. Dia tak sama macam hari raya Aidil Adha. Manakala pada hari raya Aidil Fitri, Nabi SAW akan menjamah makanan terlebih dahulu sebelum keluar untuk solat hari raya Aidil Fitri itu sendiri. Kerana apa? Nak meraihkan, nak menunjukkan bahawa kita meraihkan hari yang diharamkan berpuasa. Hari raya Aidil Fitri adalah hari yang diharamkan puasa pada hari yang pertama lah. Dan kemudian disusulkan dengan sunnah Nabi SAW berpuasa 6 puasa yang setimpal dengan puasa setahun itu lah. Jadi kita dah puasa pada bulan Ramadan, kita tambah lagi 6 hari pada bulan Syawal, dan pahalanya adalah pahala yang setimpal dengan puasa selama setahun itulah. Dan jangan lupa antara sunnah Nabi SAW, pernah Nabi SAW, sahabat Nabi jumpa Nabi, maka sahabat Nabi kata, taqabbalallahu minna wa minkum. Dia kata semoga Allah SWT menerima ibadah kita, pada ibadah kami dan ibadah kamu semua. Ini yang disebutkan, dan Nabi SAW menjawab juga, taqabbalallahu minna wa minkum. Gitulah. Jadi kita nanti bila besok hari raya, lepas kita salam-salam, lepas solat tu, kita cakap Arab sikit lah.
Itu kita cakap Arab sikit. InsyaAllah. Cakap Jawa boleh juga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitulah. Kita ucap gitulah. Jadi ini antara ucapan-ucapan tahniah ni kenapa? Kerana kita saling merasa gembira dengan ibadah yang telah kita lalui selama sebulan di bulan Ramadan itu sendirilah. Jadi ini antara perkara selain daripada solat hari raya, ini antara perkara yang perlu dihidupkan, sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan hari Ramadan yang kita lalui mendapat pengampunan daripada Allah SWT, dan esok bermulanya hari raya kita akan mendapat rahmat yang berlipat kali ganda daripada Allah SWT, insya-Allah. InsyaAllah, begitulah para menonton semua. Orang kata sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan sepanjang menyambut Aidilfitri, insya-Allah. Jadi soalan saya kepada Datuk pula berkenaan orang kata Ramadan ni adalah merupakan sebuah kemenangan untuk umat Islam. Jadi apakah budaya ataupun tradisi masyarakat sebelum ini yang kita boleh segarkan semula atau amalkan semula semasa kita menyambut hari raya ni, Datuk? Silakan, Datuk. Terima kasih Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima udika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim. Kalau nak cerita budaya ni, zaman saya kanak-kanak dulu Ustaz, saya sanggup bangun pukul 4 pagi. Bakar mercun. Malam pun tak tidur tu Malam satu tu tak tidur kan. Tapi masa tu seronok lah sebab petangnya kita kejar ayam kan, malam kita cabut bulu ayam. Lepas tu kita cuik masa bakar mercun kat jalan raya. Masa tu baring kat jalan raya, kereta pun tak ada. Masa tu sahabat-sahabat saya kat sini mungkin orang kampung belum lahir lagi. Tapi mungkin budaya itu tak sesuai lah. Tetapi apabila kita mengamati tentang tingkah laku orang tua-tua kita dulu, rupa-rupanya itu bukan satu budaya, tapi satu amalan sunnah yang sebenarnya perlu sangat kita perkasakan. Antaranya ialah pernah kita lihat di perkampungan dulu ialah takbir raya rumah ke rumah. Kan? Sebenarnya kita pun tahu bahawa pada sahaja lebih kurang maksudnya barang siapa yang menghidupkan datanya dua raya-raya ni, maka Allah tidak akan mematikan hatinya dikala di zaman fahsyat dan mungkar, di mana ramai orang mati, hatinya dah mula mati. Jadi kita sangat-sangat eloklah. Jadi dalam suasana sekarang sebenarnya kita boleh saja sesuaikan. Dalam pada kita mungkin memasak, kita masak ketupat ke masak rendang bantu rumah, bertakbirlah. Kita buka telefon kita, buka TV kita, sama-sama kita bertakbir. Jadi artinya kita terus menghidupkan malam tersebut dengan amalan takbir. Dan kemuncak malam tersebut adalah sebenarnya Lailatul Jaizah, iaitu malam pengurniaan. Ini yang selalu kita tak berapa nak perasan. Bila kita tengok orang tua kita dulu mungkin menyendiri dekat masjid atau di bilik, sebenarnya kita selalu berfokus semula malam akhir. Tapi di malam kurniaan Lailatul Jaizah, iaitu Allah nak kurniakan kita dua perkara yang paling penting, iaitu pertama maghfirah, keduanya ialah peningkatan ketakwaan. Kalau ikut dekat syariat tentang puasa, ujung ayat la'allakum tattaqun. Di situlah kita harus melihat. Sebab itulah kita kadang-kadang melihat orang tu kata macam mana dia dikatakan kita dapat haji atau umrah yang mabrur, bila balik ni amalan makin meningkat kan. Tapi kalau balik masih lagi membawang dan lain-lain, di situ kita melihat. Demikian juga kita punya pendekatan. Kalaulah dalam bulan Ramadan ini kita begitu akur dengan 5 waktu secara berjamaah kan, tidak memburukkan orang lain. Tapi kalau saja menjelang Syawal kita dah mula lari tajuk, kat situ kita harus ingat sama ada kita ni dapat kurniaan itu ataupun tidak kan. Jadi kita sama-samalah, termasuk saya juga, harus kita amat-amati perkara tersebut. Dan kena banyakkan berdoa pada malam Syawal tersebut sebab menurut Imam Syafi'i antara 5 malam antaranya ialah pertama sekali malam Jumaat, tuan. Yang keduanya adalah malam Nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 1 Rajab, yang keempat malam Aidilfitri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Jadi kita kena banyaklah berdoa, terutamanya apabila malam itu malam Lailatul Jaizah, malam kurniaan. Semoga Allah kurniakan keampunan pada kita. Jadi kalau Allah sudah berikan keampunan pada kita, maka hijab segala doa sudah akan terbebas. Maka mudahlah kehidupan kita, Allah akan permudahkan insya-Allah. Dan lazim kita nampak dalam budaya kita dulu dan sekarang. Sekarang ni saya risau juga anak-anak, termasuk anak-anak saya sendirilah kan, sibuk dengan gadget. Sebab tu dan kita bersama dengan anak-anak bila berhari raya berziarah, tolong simpan handphone. Kalau tak dia nafsi-nafsi berzikir tak berhenti. Kan. Jadi ya itulah dah, itu akhirnya tak kenal saudara mara. Sebenarnya amalan ziarah-ziarah ini sangat-sangat bagus. Di kampung-kampung dulu saya ingat zaman kita kanak-kanak, kumpulan marhaban
kanak-kanak bawah 12 tahun lelaki, bawah 12 tahun perempuan, kemudian bawah 15 tahun 14 tahun lelaki dan perempuan. Kan, habis saja rombongan 4 grup ni, besok ada rombongan marhaban perempuan pula, kaum ibu, lepas tu kaum lelaki pula sampai habis bulan Syawal. Tapi sebenarnya mesej yang disampaikan ialah memperkasa amalan ziarah menziarahi. Jadi sebenarnya menjaga silaturahim dan ziarah menjadi sangat-sangat penting. Dan saya ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 237 antara yang menyebut wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan maksudnya lebih kurang, dan perbuatan kamu bermaaf-maafan iaitu halal menghalalkan, itu hampir kepada takwa. Artinya bila kita menziarah, apa kita buat? Selalu salam kan? Tak ada salam kaut. Dah tentu kita minta maaf zahir batin kan, minta saling bermaaf-maafan. Jadi mudah-mudahan ini satu perintah sebenarnya bila kita sebut Al-Quran tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan saling bermaaf-maafan itu menjadi satu budaya sunnah yang sangat-sangat bagus. Jadi hari ini tak kisahlah mungkin orang muda buat macam ni ke, kata kosong-kosong. Yang pentingnya adalah bermaaf-maafan dan saling halal menghalalkan kan. Jadi kalau mungkin dalam kalangan pendengar kat sini ada yang mungkin saya pinjam duit pergi bazar Ramadan semalam kali itu, halalkan ajalah kan. Dan satu juga perkara yang sangat elok kita teruskan bila kita banyak beriktikaf di masjid sepanjang bulan Ramadan, sebenarnya pada bulan Syawal juga sangat elok diteruskan. Jadi mudah-mudahan amalan kita mendirikan qiyam di masjid ataupun di rumah dapat kita teruskan. Itu budaya yang sebenarnya sangat baik untuk jadikan amalan hidup kita berterusan. Mudahnya beginilah, apabila kita berada di ambang Syawal, kadang-kadang anak-anak ni tak begitu bergemar nak ziarah menziarahi kan. Lepas habis solat, makan, sibuk dengan handphone, ini kita kena paksa rela lah. Paksa rela supaya sebenarnya amalan yang sangat baik ini supaya tidak terkubur. Mudah-mudahan dengan adanya kekuatan yang ada ini dapat merubah generasi kita kepada satu pemikiran yang lebih baik. Jika tidak, nanti kita tak saling ambil tahu. Walaupun kita sebenarnya nampak macam biasa-biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya fikir tak seperti dekat kampung, kawasan perumahan pun elok sangat kita buat perkara-perkara ziarah menziarahi ini. Dan lazim juga kita sebenarnya pada bulan Ramadan ni selalu kita berlapang dada untuk kita berinfak, sebab kita tahu dia punya ganjaran berganda-ganda. Tetapi sebenarnya pada bulan Syawal juga elok untuk kita amalkan. Apa yang dibuat dulu ialah selalu kita bertukar-tukar juadah. Sebenarnya kita berinfak. Dan mudah-mudahan dengan budaya infak ni, alhamdulillah, siapa pun tahu kan, itu simpanan kekal kita. Satu ketika dulu apabila Rasulullah SAW nak pergi berdakwah, selepas sembelih kambing dan gantung, jadi Nabi berpesan pada Sayyidah Aisyah, siapa saja yang lalu tegur bagi kan. Jadi akhirnya bagi tegur, Nabi pun bagi kat rumah. Ditanya pesan Aisyah, apa yang tinggal? Dia kata yang tinggal cuma tulang. Nabi tersenyum. Dia kata bukan yang tinggal itu tulang, tapi bahkan kekal. Maksudnya yang kita beri pada orang itulah simpanan kekal kita. Yang ada dekat poket kita belum tentu, barangkali rumah kita punya bila kita dah tak ada besok kan. Jadi itulah antara perkara yang harus kita ambil perhatian tentang amalan-amalan terdahulu. Jadi saya nak menyebut sedikit dalam masa yang dah suntuk ni tentang Ustaz tadi sebut tentang puasa 6 Kalau dulu dekat kampung saya pun rasa pelik. Kita memunjung bertukar-tukar juadah pada 1 Syawal, tapi diulang semula pada 7 Syawal. Rupa-rupanya pada 2 Syawal tu mereka dah mula berpuasa 6. Jadi macam meraya semula selepas yang hari raya ke-7 lepas 6 Syawal. Second half. Jadi sebenarnya itu satu budaya yang sangat baik. Maknanya mereka menyegerakan, sebab bila Allah dah janjikan dengan laksana puasa 1 tahun, mereka menyegerakan perkara tersebut. Jadi ini antara amalan-amalan yang mungkin saya boleh kongsikan sedikit, dan mudah-mudahan saya bercakap ni saya dapat melaksanakan. Wallahu alam. Baik, begitulah para penonton semua. Terima kasih, syukran kepada Yang Berhormat Datuk dan juga Ustaz atas kupasan dan perkongsian yang diberikan berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu Malam Takbir dan Aidilfitri. Sunnah menyambut Hari Raya Aidilfitri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat penonton semua jangan ke mana-mana. Selepas ni kita ada second half. Orang kata kalau main bola first half, second half. Selepas ni kita ada second half. Perkongsian yang akan diberikan lanjut oleh Yang Berhormat Datuk dan juga Ustaz. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa.
Alhamdulillah, kembali kita semula ke dalam program Kapsul Ramadan, Tausiah Jiwa Menyusuri Sirah Rasulullah. Masih bersama saya lagi Hazim dan Ustaz Fakrul Razi, dan juga tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk. Okey lagi Datuk Alhamdulillah, insyaAllah. Untuk segmen kedua ni kita ada sedikit soalan lah untuk yang berhormat Datuk dan juga Ustaz, memberikan pencerahan kepada para penonton kita insyaAllah. Jadi untuk soalan pertama saya nak ajukan kepada yang berhormat Datuk, bagaimanakah kaedah untuk kita menguruskan tekanan sosial dan emosi dalam kita menghadapi musim perayaan yang akan kita raikan pada hari esok? Datuk, silakan Tok. Alhamdulillah. Ini biasa penyakit kita lah, orang rumah khususnya kan. Bila tengok jiran-jiran tukar perabot baru, jadi emosi dia pun lain. Jadi akhirnya kita pun terikut-ikut juga. Jadi nasihat saya lah sebagai orang tua, pertama sekali kita kena ingat apa yang kita telah dapat manfaat daripada madrasah Ramadan selama 1 bulan. Sepatutnya yang kita nak kejar ialah maghfirah Allah dan juga bagaimana kita nak meningkatkan ketakwaan. Jadi kita harus ingat dan faham, banyak mana sekalipun kita nak himpun harta, dia tak akan ke mana-mana. Kita makan satu pinggan juga kot. Kan macam semalam agaknya pergi bazar Ramadan ramai-ramai tu, balik duit 2-3 jemput, ala nasi pun tak terpegang. Betul. Kan terus pergi tarawih. Balik tarawih tengok pun termenung tengok benda tu. Bawa ke sahur. Bawa ke sahur pula. Itulah nampaknya daripada kita nak berjimat cermat, dia jadi amalan membazir pula kan. Dalam surah Al-Anfal Allah ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, antaranya wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi kita kena ingat dan ketahuilah bahawasanya harta kamu tu, anak-anak kamu ni sebenarnya adalah satu fitnah. Selalu kadang-kadang kita bercerita tapi kita tak perasan. Anakku yang sulung tu ada PhD. Anakku yang kedua tu JCS jadi Datuk Bandar. Kan? Sebenarnya itu semuanya fitnah yang tak perlu kita nak mewar-warkan. Bukan dengan harta, banyak melupakan kita. Satu ketika Nabi bersama sahabat sedang berkumpul dan lalu di satu jalan, nampak anak kambing yang mati dan telinga dia cacat. Jadi Nabi bertanya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kamu yang mau membeli bangkai dia? Jadi sahabat-sahabat berkata, bahkan jangan kata nak murah, tapi kalau percuma pun tak mau. Sudahlah dia bangkai, cacat pula. Dan sahabat pemberitahu, kalaupun dia hidup, telinga dia cacat, kami pun tak mau membeli walaupun harga yang murah. Jadi Nabi menyimpulkan di situ ialah bahawasanya dunia itu lebih buruk daripada bangkai. Jadi maksudnya dalam kita mengejar dunia ini satu keperluan. Kita perlu kerja, tapi jangan sampai masuk dalam hati. Jadi dalam mengurus emosi ini sebenarnya kita akan berbalik kepada tujuan hidup kita. Allah gunakan kita akal kan, dan juga nafsu. Mungkin Haziq pernah tak tengok TV ke apa dekat apa ni kutub apa ni Antartika kan, kutub utara, kutub selatan tu nampak iceberg. Ya betul. Kan berjalan. Jadi kalau ikut teori psikologi, sebenarnya dekat bawah tu jauh lagi besar. Kan? Betul. Jadi kalau kita melihat seseorang tu berjaya sebagai usahawan, sebenarnya dekat bawah tu penderitaan dia, perjuangan dia jauh lebih besar. Jadi bila kita mengurus emosi ini sebenarnya, kita tengok jiran kita hebat, kita kena tengok usaha kita kat mana. Kan? Sebab itulah juga dalam tamsilan itu dalam bulan Ramadan, kita mungkin orang yang tak berapa faham, orang bukan Islam, melihat puasa itu sebagai mungkin not eating, not drinking kan, kemudian breakfast waktu maghrib. Tapi di bawah itu sebagai kita sebagai Islam harus faham dan ingat, kat situ kita kena focusing on spiritually, fokus kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan spiritual kita. Kemudian kita kena becoming close to Allah. Kita kena sepatutnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah aspek yang kat bawah yang sepatutnya kita kena keluarkan daripada diri kita. Dan ketika putting trust to in Allah, maknanya kita harus ada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita bahawasanya macam saya sebut tadi, kita beli banyak pun tak ke mana-mana. Sepatutnya kita makan kurma yang masak pun dah cukup. Kena gantikan yang kita belanjakan dengan budaya infak. Sebenarnya itu adalah creating healthy habits. Artinya healthy itu bukan saja apa yang kita makan, tapi budaya hidup kita, mengurus wang kita, lebih banyak berinfak sebab kita tahu itu fixed deposit kita, juga healthy habits sebenarnya. Kemudian obeying Allah commands, kita sentiasa taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dah sebut begitu, bahawasanya umpamanya lah tentang wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi kita kena taat perintah Allah. Kita kena berpada-pada mencari harta, kena kaya tetapi kena macam sifat Sayyidina Abu Bakar.
Kan bila pergi berjuang, Nabi tanya apa yang ada, yang ada cuma Allah dan Rasul sahaja. Macam itulah seolah-olahnya. Kemudian building takwaan, kuat consciousness. Artinya kita haruslah meningkatkan ketakwaan dan ada sifat untuk sentiasa redha dengan apa yang ada. Jadi insya-Allah dengan kita kembali kepada agama, kita dapat mengurus emosi kita kepada lebih baik. Pun begitu, emosi sedih tu perlu juga di malam Lailatul Jaizah. Sebab kita tak tahu adakah ini mungkin Fajar Syawal yang terakhir, barangkali esok, nauzubillah kan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita usia dapat jumpa lagi Ramadan mendatang, dan mudah-mudahan yang telah berlalu kita dapat dipertemukan sebenarnya dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan, dan kita dapat diturunkan juga pada masa akan datang. Jadi kesedihan tu perlu ada jugalah, sebab kita perlu ada kebimbangan dan perlu pengharapan pada Allah SWT. Sebab itulah saya sebut tadi pada malam Lailatul Jaizah kita kena untukkan masa kita untuk kita dalam suasana hari raya seronok-seronok, tapi juga kita ada kesedihan pengharapan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keampunan, kurniakan kita sifat untuk meningkatkan takwa, dan juga kita juga Allah kabulkan kita untuk kurniakan kita nikmat sihat dan panjang usia. Mudah-mudahan dengan ada sifat redha dan juga sifat ada terbuka, kita dapat mengurus emosi kita di hari Syawal dengan lebih baik. Maknanya yang kita nak bandingkan bukan perabot, tapi tingkatan puasa kita. Ya, betul. InsyaAllah para menonton, begitulah dalam kegairahan kita orang kata menyediakan, membuat persiapan fizikal kita untuk menyambut Aidilfitri. Jangan lupa juga persiapan rohani dan emosi kita. Baik Ustaz, jadi dalam kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ni Ustaz, orang kata apakah adab-adab yang perlu diikuti ketika menyambut Hari Raya ni Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Azim. Cerita tentang adab ni sebahagian Datuk dah cerita panjang lebar tentang adab tadi pada round yang pertama tadi, dan pastinya bila kita nak meraihkan kegembiraan, ada sedikit kesedihan itu dan naluri dalam diri manusia itu sendiri. Bila cerita tentang adab, ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh tekankan lah. Kita fokus untuk nak berbelanja seperti mana yang disebutkan tadi, tapi jangan lupa sesekali zakat fitrah tu. Hari ni kalau nak bayar sampai besok sebelum waktu solat Hari Raya Aidilfitri, sebelum tu tempoh untuk kecemasan ini waktu kecemasan. Shopping sebab apa? Sebab agihan tu nak dikeluarkan, nak diberi dalam tempoh sebelum hari raya. Jadi sekarang ni bolehlah jangan sampai lupa ingatkan isteri, ingatkan ahli keluarga tentang zakat fitrah tu sendiri. Anak-anak yang mungkin dah dewasa, mereka ni dah tak dalam tanggungan mak bapak dia lagi. Jadi jangan lupakan perkara yang wajib ketika kita sedang meraihkan satu kegembiraan, ataupun kita lebih memberi fokus pada perkara-perkara yang sifatnya sunat mungkin gitu, tapi ditinggalkan perkara wajib. Kita terlalu fokus pada puasa, sembahyang kita tak sembahyang. Ini pun ada juga. Jadi nak sebutkan, kemudian pastikan bila kita sudah berada di penghujung ni, kita mengharapkan makfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali dijejaskan diri kita ni dengan kemaksiatan yang baru. Banyak kemaksiatan yang baru. Ada orang bila datangnya Aidilfitri, dia macam qada balik benda yang dia tak buat zaman puasa dulu. Kalau bulan puasa tu dia tak isap rokok, dia boleh tahan tu. Jimat satu kotak tu. Tapi bila datang Aidilfitri, dia macam qada balik sebulan punya, tak ngisap betul lah, senang cakap gitulah. Contoh tu, contoh. Kemudian nak sebutkan, bila kita saling bermaafan, kita berziarah dan seumpamanya, menghubungkan silaturahim antara kita dan ahli keluarga kita adalah perkara yang baik. Sebab tu bila tetamu datang, sambutlah tetamu tu dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang yang nyambut ni cuma mak bapaknya je, yang anak-anak yang kat belakang tengok TV, tidur. Bila tetamu datang, sama-sama meraihkan keberadaan kebersamaan itu. Kerana apa? Bila mak bapak nanti dah meninggal, anak-anak ni dah tak kenal dah saudara mara sepupu sepapat. Yang dulu masa zaman mak bapak dia orang hidup dulu, mereka selalu berhubung datang hari raya. Tapi bila mak bapak dah meninggal, dah tak dapat jejak dah ahli keluarga dia. Sebab apa? Sebab dulu masa mereka pernah jadi tetamu kita, kita tak meraihkan dia kerana sibuk dengan TV, handphone dan seumpamanya lah. Dan perkara penting juga yang kita perlu ambil perhatian ketika kita berada pada Aidilfitri nanti,
ialah tentang jagalah batasan-batasan syarak itu sendiri, terutamanya dari segi aurat. Ada orang yang boleh yang kita boleh berjabat tangan, boleh bersalam, ada yang tak boleh. Tapi kalau kita lihat environment di sekitar kita, kalau kadang-kadang kita tengok sepupu sepapat mereka salam tu seolah-olah macam mereka tak tahu batasan. Ini yang dikatakan ikhtilat itu. Kena jaga sebaik-baiknya. Kerana apa? Jangan cemarkan hari yang disebut sebagai faizah tadi itu, hari kejayaan tadi itu ataupun kemenangan tadi. Kita kembali kepada fitrah, kita cemarkan dengan batasan aurat yang tidak terpelihara, ataupun kita tak menjaga batasan-batasan dari segi syaraknya itulah. Hubungan dalam kita berinteraksi antara satu sama lain itulah. Kemudian ada orang yang dia bila datang bulan hari raya mereka sibuk berziarah, bagus, tetapi tinggal solat. Malah ada di kalangan mereka ni tak menjaga adab-adab untuk bertamu. Maghrib datang orang, Assalamualaikum, datang nak beraya, orang tu baru nak sembahyang maghrib. Ada yang datang yang sampai awal pagi, pukul 1 tak balik-balik. Ni kadang-kadang letih juga tu, kita tengok tu. Benda ni kalau berlaku dalam masyarakat kita ni. Dan budaya yang baik juga adalah perkara yang dituntut dalam agama kita adalah cuba sedaya upaya menggembirakan orang lain. Dan antara orang yang patut digembirakan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meraihkan orang-orang miskin itu sendiri. Jadi budaya macam kita bagi duit raya dan seumpamanya adalah budaya sangat bagus. Tak kisahlah, kadang budak-budak ni datang rumah ke rumah buat collection. Nasib baik tak bawa tabung macam Maulid Nabi tu. Gitu. Tak apalah, kita meraihkan, menggembirakan. Kerana pada bulan Syawal dulu ada satu orang anak kecil, itulah Zaid bin Harithah. Ketika menangis seorang, lalu Nabi SAW tanya kenapa. Rupa-rupanya budak ni dah tak ada bapa dia, kemudian mak dia dah kahwin orang lain. Lalu Nabi SAW meraihkan anak ni tadi, anak kecil ni tadi, dan dibawa balik ke rumah. Ini antara perkara-perkara yang bagus. Tapi jangan kita ambil anak orang tu, kita bawa balik rumah, menjajah mak dia cari, gitu. Anak aku hilang. Sebab apa? Sebab kita bawa balik. Bukan begitu. Kita meraihkan dan menggembirakan dari segenap sudut, daripada yang kecil sampailah dewasa. Kalau kita jumpa orang tua sangat suka untuk kita ziarahi dia sebagai tanda ingatan, kita ziarah orang tua. Sambil-sambil tu lolo lah, jangan salam kosong je. Memang dia tak minta, tapi sekadar meraihkan kegembiraan hati orang tua ni. Ingat lagi, bapak kau dah meninggal dulu kawan aku, ceritanya gitu. Tapi bila dia datang ni, cakap ni saya bagi ni duit raya ni, bapak saya dah tak ada. Wak ni dah macam bapak saya sendiri. Ini antara benda-benda yang kadang menyebabkan orang tu jadi macam seronok, itu menghubungkan silaturahim. Ini juga adalah perkara yang dituntut dalam agama. Begitu juga orang-orang miskin. Itu budaya munjung-munjung tadi tu, hantar makanan yang betul budaya tu. Second half ni cerita tu lah, hantar makanan dan sebagainya, antara perkara-perkara yang boleh disemarakkan. Dan ini adalah didasarkan juga dengan hadiah-hadiah ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh sinergikan mengikut budaya dan kesesuaian di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni. Jadi itu saja, Azim. Baik, terima kasih Ustaz. Begitulah para penonton, di samping kita meraihkan ataupun bergembira dengan hari raya, ada adab-adab yang kita perlu jaga sepanjang kita meraihkan Aidilfitri ni. Jadi untuk episod terakhir kita dalam kapsul Ramadan ni, saya nak memberi peluang kepada Ustaz dan juga tetamu istimewa kita yang Muhammad Datuk untuk memberikan sedikit ucapan terakhir untuk tahun inilah dalam bulan Ramadan kepada para penonton kita. Saya mulakan dulu dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Sempena Aidilfitri yang bakal kita lalui, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin atas kesalahan, kekhilafan yang berlaku sepanjang kita bersama selama sebulan ini, Azim. Saya berduet dengan Azim hari ini, kita bertiga tu, begitu. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita bersama, dan menjadikan setiap amalan baik itu sebagai ibadah yang diiktiraf oleh Allah SWT dan boleh membawa kita ke syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi selamat merayakan Hari Aidilfitri. Mohon ampun dan maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Yang Muhammad Datuk. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya pertama sekali ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada warga kerja Majlis Balik Pasir Gudang lah tentu, pada Ustaz yang sudi mengisi program-program kita, dan sudah tentulah pada semua warga Bandaraya Pasir Gudang
yang setia membayar cukai, membayar lesen dan lain-lain yang membolehkan Pasir Gudang kembali lestari dan juga berkembang. Dan dalam pada kita bersukaria balik kampung tu, berhati-hatilah di jalan raya. Rumah-rumah ditinggalkan tu beritahulah pada pihak balai polis supaya pihak pengawal keselamatan, penguasa keselamatan minta maaf dapat menentukan keselamatan rumah-rumah tu terjaga. Dan bagi kaki tangan yang mungkin terpaksa bertugas di hari raya, raya kedua saya difahamkan pun dah dia terpaksa bekerja, itu satu pengorbanan yang tidak boleh tidak lah. Mudah-mudahan Allah akan ganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran. Dan teruskanlah budaya kunjung-mengunjung, dan yang paling penting budaya bermaaf-maafan. Dan mudah-mudahan dengan demikian, dengan adanya pemerkasaan silaturahim, rahmat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Jadi banyak perkara dekat kehidupan kita ni Allah uji kita, dan antara perkara yang menyukarkan ialah bila tidak ada sentuhan hati. Mudah-mudahan dengan menjelangnya Syawal esok, insya-Allah kita berubahlah untuk jadi manusia yang pemaaf dan sentiasa memberi maaf kepada siapa saja walaupun tidak dipinta. Mudah-mudahan budaya bermaaf-maafan ini menjadi satu pakaian dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Selamat Raya Maaf Zahir Batin pada semua, dan terima kasih atas kesudian menjemput saya, dan juga terima kasih yang tidak terhingga pada Ustaz yang sudi mengisi program di jabatan kami atau di Majlis Badai Pasir Gudang. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi pada tahun hadapan, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah para penonton sekalian, perkongsian dan perbincangan berkaitan topik kita pada hari ini, episod yang terakhir bagi kapsul Ramadan musim yang ketiga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada musim-musim yang baru di tahun hadapan, insyaAllah, kalau diberi peluang lagi, Datuk. InsyaAllah, insyaAllah. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang, kerana memberi peluang dan ruang untuk program Kapsul Ramadan ini terus bersiaran untuk kita dan juga para penonton semua menimba ilmu melalui program ini yang disiarkan melalui platform digital rasmi Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Datuk. Alhamdulillah. Tahniah. Daripada kami, kru produksi Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami semua. Semoga kita berjumpa lagi di musim yang baru, insya-Allah. Sekian Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menyusuri sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku memohon pada Tuhan diberikan kekuatan, ku merayu pada Tuhan diterima amanah.